dan akhirnya Bukit Cagar dilihat sebagai Bukit Sesak dan Johor Bahru sebagai Johor Jam. Kalau kita lihat RTS, setiap jam ia boleh membawa 10,000 rakyat daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau kita lihat peak hour di JB, tidak kira di belah Singapura ataupun di belah Bukit Cagar, selalunya dalam tempoh masa 2 jam, di belah pagi ataupun di belah petang. Maksudnya, pada setiap peak hour, kita akan lihat kemasukan 20,000 orang melalui kaki menggunakan RTS. Ia bukan setakat 20,000 semata-mata. Kini sudah ada yang masuk berjalan kaki melalui pengangkutan awam bas dan juga teksi dalam anggaran 10,000 orang semasa peak hour. Maksudnya dalam satu masa, kita akan ada 30,000 orang rakyat terkumpul di satu tempat, dan kalau kita tidak ada sistem penyuraian trafik yang efektif, dia bermaksud jam bukan akan lebih baik, tapi makin teruk. Saya perlu berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Persekutuan kerana meluluskan dana lebih 5 bilion ringgit dan Kerajaan Singapura, end of the bargain, untuk meluluskan projek RTS. Saya setuju dan saya sokong. Tetapi yang saya tak nak lihat berlaku adalah projek yang baik, tetapi kerana tidak ada pelaksanaan yang baik, akhirnya menyebabkan jam di causeway dipindahkan kepada Bukit Cagar, dan akhirnya Bukit Cagar dilihat sebagai Bukit Sesak dan Johor Bahru sebagai Johor Jam. Kita perlu menyelesaikan masalah ini. Kita perlu berikan suntikan dana kepada penyuraian trafik alternatif di Bukit Cagar sebelum isu baik jadi isu yang kurang baik.